Semalam aku turun bagi bantuan. Sekarang ni pun aku on the way nak bagi sumbangan. Tapi kenapa hati aku rasa macam tak cukup ha? Datuk, ni tip ucapan untuk berucapan nanti tau. Alhamdulillah lah, ada orang kaya datang tempat ni, insyaAllah. Sanggup nak nampak gitu kan. Sabar je. Malas-malas macam ni datang. Bagus untuk itu dah sampai dah. Itu dah Datuk. Itu dah sampai. Dah sampai dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu sebab datang tu. Masya Allah. Ni dah sudah pergi tu. Terima kasih semua sumbangan kami. Saya ada ambil gambar sikit. Terima kasih. Terima puas sumbangan kami sama. Buatlah sikit dah. Semua sumbangan kami. Datuk Rahman, terima kasih banyak atas sumbangan Datuk pada kami. Rupanya saya tak sangka ada lagi orang yang dermawan yang ikhlas macam Datuk pada hari ini. Alhamdulillah. Sama-sama. Semua doakan saya sentiasa InsyaAllah. sihat dan dapat kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Terima kasih. Okey ya. Dua gambar. InsyaAllah. Jaga diri dulu. Ya. Suara ni. Suara ni macam pernah aku dengar. Ada Aminah? Kasih bang. Sama. Bang, kita kongsi sama-sama Nah. Terima kasih sama. Rashid ke? Okey. Minta maaf ya. Terima kasih. Tokoh dermawan Datuk Rahman hari ini berkunjung ke sebuah kampung pedalaman bagi menyampaikan sumbangan kepada golongan fakir miskin serta anak yatim. Program kebajikan yang berlangsung sejak pagi tadi itu mendapat sambutan hangat daripada penduduk setempat yang rata-rata melahirkan rasa syukur atas keprihatinan beliau terhadap nasib masyarakat kurang berkemampuan. Assalamualaikum. Man. Ni mak ni Man. Man tak nak balik ke? Raya dah dekat ni. Mak rindu sangat dengan Man. Man balik ya. Lama aku tak balik ke kampung. Bukan aku tak ada masa nak balik, tapi aku sendiri yang tak pernah nak bagi masa untuk keluarga.
Assalamualaikum. Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak. Rahman ke tu? Ya, Mak. Mak. Mak balik, Mak. Apa khabar, Mak? Assalamualaikum, Mak. Alhamdulillah sihat. Sihat. Man sihat? Sihat, Alhamdulillah, Mak. Man minta maaf, Mak. Sebab Man dah lama tak balik kampung, Mak. Yalah, Man. Maafkan Man, Mak. Dik, maafkan Abang, Dik. Abang dah lama tak balik kampung. Maafkan Abang. Aku ingat kau dah lupa jalan balik rumah. Man, makanlah, Man. Ni Mak masak memang untuk Man. Terima kasih, Mak. Abang terkejut nampak kau kat Pekan pagi tadi. Kenapa kau tak tegur Abang? Aku tak nak kau malu ada keluarga miskin macam aku. Jangan ambil hati, Man. Esok kita dah nak beraya. Makanlah, Man. Makan. Baik, Mak. Mak pun makan juga, Mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni ada air kita hari kau? Ya, ini depan. Ambil air. Okay, plastik tu nanti masukkan 1 kilo saja. Satu lagi. Banyak pula air. Okay, plastik tu nanti masukkan. Ayah, abang nak tanyalah, kenapa kita kena sembelih lembu, kambing, apa semua ni? Supaya kita belajar memberi, Man. Bukan saja memberi apa yang kita ada, tapi memberi apa yang kita sayang. Dan jangan lupa, Man, Apa tu ya? orang yang dekat dengan kita, itulah orang yang perlu kita dahulukan dalam memberi. Ingat, Man, Apa tu ya? memberi pada yang jauh itu adalah mulia. Tetapi memberi pada yang dekat itu adalah tanggungjawab dan cinta bagi kita, Man. Ingat tu, Man. Ingat ya? Datuk, adik Datuk tu lama dah dia hidup susah. Ada dia cari Datuk? Tak ada, Datuk. Mak Datuk lagilah tak bagi tahu yang dia susah. Katanya takut Datuk susah hati. Ya Allah, ampunkan aku, Ya Allah. Aku ingatkan aku dah percaya dengan banyak korbankan harta aku untuk orang-orang yang memerlukan. Tapi aku lupa, Ya Allah. Semua itu tidak berguna. Apa khabar Datuk? Terima sumbangan kami. Datuk Rahman, terima kasih banyak atas sumbangan Datuk pada kami. Tokoh dermawan Datuk Rahman hari ini berkunjung ke sebuah kampung pedalaman bagi menyampaikan sumbangan kepada golongan fakir miskin. Kalau keluarga aku sendiri susah, kalau keluarga aku sendiri aku abaikan. Dek, daging korban. Abang minta maaf, Dek. Abang selalu tolong orang lain. Abang selalu dahulukan orang lain. Tapi abang tak sedar yang keluarga abang sendiri pun susah. Tak apalah, bang. Yang penting adik nak abang tahu, adik nak abang sentiasa ada untuk keluarga kecil kita ni. Terima kasih, Dek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ingat, Man, Apa tu ya? memberi pada yang jauh itu adalah mulia. Tetapi memberi pada yang dekat itu adalah tanggungjawab dan cinta bagi kita, Man. Ingat tu, Man. Ingat ya?
Aku beri pada dunia yang jauh, tapi di rumah kasih makin jatuh. Suara ibu makin sepi, ayah menanti tanpa pasti. Kita lupa yang paling dekat, sedangkan mereka tak pernah benar. Mulakan sedekah dari diri sendiri pada keluarga yang perlu disayangi. Jika ada lebih rezeki di tangan, baru dikongsi pada insan kejauhan. Kerana cinta yang paling nyata bermula di rumah kita.